Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel RLMK guys. Pada yang baru lagi ke channel aku, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Okay, so aku di bumi Terengganu. Wih, berjam sampai sini kan. So kita orang gerak tadi pukul 2 pagi sampai Terengganu pukul 2 petang something. Sampai homestay dekat Marang. Kita orang stay dekat Marang. Alhamdulillah semuanya selamat. Cuma ada sedikit kemalangan dekat kereta aku. Aku langgar something. Okay, so aku memang tak sempat nak buat vlog masa pagi-pagi tu pasal aku tak cukup rehat. Lepas tu kita orang singgah Rompin untuk tidur. Aku memang barai pasal tak tidur langsung. So kita tidur lah untuk mengelakkan macro sleep. Alright. Jadinya sekarang ni tadi dah settle dekat homestay. Kita orang ke satu kafe ni. Kafe ni aku dapat dari Red TV punya ni recommend. Jadi kita orang nak try lah dia punya environment, dia punya apa, sedap tak sedap kan. Kita tengok lah nanti kan dia punya portion dia macam mana. Harga dia boleh tahan lah, standard macam kat Johor. Awak apa takut? Ni Aish Pangan ambil gambar lah. Dia nak mandi. Siap buka baju ni. Mandi. Dari pantai sini boleh mandi. Ombak lari. Lari ombak. Pangan nak ambil gambar. Okay, kita orang stay kat area Marang. Pasal dapat homestay dari sini. Sepatutnya petang ni kita orang ke Port Nong. Tapi disebabkan masing-masing barai termasuk aku, jadi kita cancel lah plan, tangguh lah plan tu. Kita cuba buat esok ke Port Nong, Teluk Kepong. Dan disebabkan itulah kita orang kat sini, dekat Yan Beach Cafe. Alright, so kejap lagi lepas makan, mungkin lepas maghrib, kita orang ke KT Robridge, Jambatan Angkat. Right. Aku memang tak sempat nak buat vlog pukul 2 pagi tu. Memang mengantuk. Memang barai. Okay, cantik pantai kat sini. View dia cantik nampak. Lawa. Lawa kan Aisyah? Cantik kan? Nampak awan kan? Nak pegang? Nak cakap? Aish nak cakap. Aish rakam. Hello guys. Oh, tak nak. Tu Pangan ambil apa?
Assalamualaikum. Selamat morning. Selamat morning. Welcome back to my channel RMK. So day 2 kat Terengganu. Sekarang ni kita orang nak sarapan dekat nasi dagang atas tu. Jam sekarang pukul 7 tepat. 7 pagi tepat. Ramai gila orang. Beratur lah. Okay, sebab public kan. Ramai sangat-sangat. Nak duduk? Oh. Ruang menunggu. Kita akan pakai nanti. Okey. Okey, yang kedua, yang ketiga, dokumen kita akan bagi tuan-tuan tidak dibenarkan masuk. Ni full receipt. Assalamualaikum. Nasi dagang nasi dulu. Ada lagi meja ni dia. Ni. Yang tu. Ni kecil. Mana dia? Yang kecil. Okay. Itu pun di. Okey, jadi nasi dagang biasa ni. Lemang buat. Kosong jam. Right guys, sekarang dah settle beratur panjang tadi. Sampai sini lah. Okay, baru kita dapat nasi dagang ikan. Nasi dagang ikan. Ni kuah dia dengan air tebeng. Ais tidur. Sudah makan nasi minyak. Saya lagi makan nasi minyak. Budak catering. Okay, jom. Bismillah. Makan nasi minyak. Oh. Air tebeng. Tapi kalau nak ke malam, tebeng buih-buih. Dia tutup berapa? 10 10 dia dah tutup kedai tu. Kan krim dia. Krim ni pun sedap. Dia nak itu panggil sudu. Dia bagi sudu untuk makan tu. Sebab krim ni daripada air juga buih dia. Ya. Ni abang jual. Jual punya air. Air nut. Kau jangan angkat pula Ni tahu tu gol ni. Air nut. Tak manis ya. Dia nampak macam manis. Tapi tak. Apa? Nampak je. Johor punya orang manis lagi. Dia tak lah. Walaupun diorang ni cukup manis, tapi air tak manis. Tekan ni air. Tekan je. Sedap. Ini first time ni. Nasi dagang dah 2 kali, 3 kali. Apa kali kedua? 3 kali. Yang first kedai lain lah. Nasi dagang atas tu dah 3 kali lah sebenarnya. Berapa
banyak dah. Dah kan? Ramai. Kalau kita lambat sikit je Tadi dia bangku dah barai lah. Aduh, awak makan. Itu kita beratur belum panas lagi. Dah panas. Nak makan. Aish. Tu masuk. Mana ni? Mak ngabah? Betul ke dia? Mana dia? Nampak lah. Ni Aish. Ni. Berapa besar ni? Ada orang. Semua call. Okay guys. Sekarang ni jam menunjukkan pukul 11.50 pagi. Dekat tengah hari lah. Sekarang ni kat Masjid Kristal. Kita nak melawat. Ni first time ni. First time. Ui, cantik lah. Cantik-cantik. Ramai gila orang. Oi. Ni kasut 360. Ambil gambar kat sini cantik ah. Mana dia orang? Kan? Betul tak? Sini cantik kan? Nak lagi cantik bawa. Mana ni? Jom kita masuk boat. Aish, ambil tu. Boleh tak? Nak aku pegang? Ha? Nak aku pegang? Pegang apa? Jom. Apa-apa ke air. Sini lah. Ikut situ. Nampak? 1, 2, 3. Ni GoPro tu. Allah. Dah.
dapat bising. Dapat bising. 3. Ya, kita nak tanggal baju tu. Kita nak. 2, 3. Itulah bang, saya bayar lah bang. Apa? Persen. Awak takut ke awak? Selfie. Saya kat mana? Selfie. Kawan comel lah. Ais nak duduk lah ayah. Ais nak duduk. Nak duduk. Jap. Kawan. Mana mak? Mana mak? Tok mak. Tak nampak. Tak kita man. Mana mak? Ramai ada mak. Tu. Nampak. Oh, tu ada. Tak nampak. Tak nampak tu. Mak dah kain ke? Tak boleh. Dia pakai kursi roda tak boleh. Susah. Tapi sebelumnya dia orang naik. Tapi susah nak. Takut. Ya, kesian lagi. Ha. Kawan duduk depan ni. Awak baik cepat lah. Apa? Awak tahu tidur. Ya, angin dia. Tahu dia tidur, mata tak boleh
Cepat, cepat. Duduk situ. Sana lah. Situ. Sampai dulu. Abang. Abang. Abang bergerak dulu. Laju dia. Sabarlah. Sabar. Ngebut lah. Sikat kanan dia. 1, 2, 3. Dah. Ini Jap. Jap. Juna nak jelak tu celup ni. Celup air. 1, 2, 3. Tak pakai air Dah. boleh tak? Sabar, satu lagi. Awal lagi banyak dah. 1, 2, 3. Jap. 1, 2, 3. Okey. Ini yang kamu. Dah gila saya pula. Sabar Fi. Sabar. Ini yang nak boleh. Sekejap lagi keluar kacang. Teringat tadi tu. Makau. Sabar. Masjid Kristen. Cepat. Duduk situ. Sana lah. Situ. Sampai dulu. Abang. Abang bergerak dulu. Laju dia. Sabarlah. Ngebut lah. Sikat. Lalu bawa jabatan. Lalu bawa jabatan semua. Oh.
Okey, dah sampai. Tangan saja. Tangan. Tangan masuk poket. Awak tangan. Tangan masuk poket. Awak tangan. Mak, ada mak. Mak hilang. Ada. Oh my. Dengan kipasnya. Ada bu. Mak, kita orang dah cari ikan tak ada. Ikan duyung Yang pun tak ada. tunggu ikan malam nanti, ikan bakar je. Ikan dugong pun tak ada. Tak ada bawa balik hasil lah. Ambil tadi gitu. Ini adik tidur. Kena angin. Ambil gambar atas ni dah. Adin. 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 Ha? Ambil gambar atas ni atas. Dah naik bola. Jangan ngantuk sangat tu. Awak. Tidur. Oh, Pok Ali. Nak selfie boleh? Nak gambar? Apa nak ambil gambar atas ni atas. Ambil gambar naik ke atas nanti. Ni atas ni. Ambil gambar kat. Atas tak? Atas lah. Boleh. Dah tunggu dah. Sini Haji, sini. Nanti tu tutup dia nanti. Tak payah panjang-panjang. Dah suruh budak. Ni ambil gambar dia. Ni. Di situ. Ah sini. Jangan depan sini. Situ. Ni. Hai, tengok tu. Dah mari dah. Sisa. Dah mari dah? Oh, hari ni mari lagi? Oh. On the way ni. Sambung projek itu hari? Lain. Lain lah? Lain pula. Kita tak tahu. Tengok dulu. Dah ribut dah dapat balik? Oh, dah dapat balik lah? Mana lah. Macam-macam dia. Tak ada benda pun. Biasalah. Berita je dia masuk. Berita je masuk lah. Mari Biasa. tu okey je lah. Pak Adil ni pergi balik. Tak cara Pak Adil. Ambil orang lain je. Terima kasih.